Kita semua mesti pernah kena kan? Hantar mesej, niatnya baik tapi tiba-tiba orang salah faham. Kenapa ya? Selalunya masalahnya bukan pada apa yang kita cakap tapi macam mana cara kita sampaikan. Jadi hari ini kita nak bongkar satu kunci penting dalam komunikasi, iaitu kesantunan berbahasa. Okey, ini dia plan kita. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa sebenarnya maksud kesantunan berbahasa ni. Lepas tu, kita tengok apa ciri-ciri utama dia, diikuti dengan beberapa strategi yang kita boleh guna. Kemudian, kita akan bandingkan dua jenis kesantunan dan akhir sekali, kita bincang sikit kenapa topik ni relevan sangat zaman sekarang. Okey, jom kita mulakan. Cara paling senang nak faham kuasa kesantunan ni adalah dengan tengok contoh. Dan saya yakin, contoh ni memang ramai yang boleh kaitkan. Cuba tengok dua mesej ni. Tujuannya sama, nak jumpa pensyarah. Tapi rasa dia sangatlah berbeza kan? Yang satu tu bunyi macam arahan, macam menuntut. Yang satu lagi pula bunyinya lebih macam satu permintaan yang hormat. Perbezaan kecil inilah yang menjadi teras kesantunan berbahasa. Jadi, kalau ikut definisi rasmi, inilah dia. Tapi ia bukan sekadar pasal jadi baik atau sopan je tau. Ia sebenarnya satu kemahiran. Satu cara yang strategik untuk kita berhubung dengan orang lain, tunjukkan hormat dan yang paling penting, ia mencerminkan kehalusan budi dan jati diri kita sendiri. Dan di tengah-tengah semua ni, ada satu konsep yang sangat penting, menjaga air muka. Fikirkan air muka ni macam maruah atau imej sosial kita. Jadi, bila kita berbahasa dengan santun, kita bukan saja jaga air muka kita sendiri, tapi kita juga sedang menjaga air muka orang yang kita tengah bercakap tu. Ia macam satu tindakan mengimbangi yang pastikan semua orang rasa selesa dan dihormati. Okey, kalau kita anggap kesantunan ni macam satu resepi, apa agaknya bahan-bahan utama dia? Jom kita bedah siasat 5 elemen penting yang menjadikan satu komunikasi itu betul-betul santun. Nampak tak dalam rajah ni? Ada 5 ciri utama yang saling berkait. Bayangkan, ia macam gear dalam satu enjin. Kelima-limanya kena berfungsi serentak, barulah komunikasi kita boleh berjalan dengan lancar. Okey, yang pertama, kehalusan bahasa. Maksudnya kita pilih perkataan yang lebih lembut. Kedua, kejelasan mesej. Penting ni, sebab bersopan tak bermakna kita kena cakap berbelit-belit sampai orang tak faham. Mesej kena jelas. Ketiga, kesesuaian konteks. Yelah, cara kita cakap dengan bos tak sama macam cara kita cakap dengan kawan baik kan? Keempat, kepekaan sosial. Ini kritikal. Maksudnya kita elak guna bahasa yang boleh merendahkan atau melabel orang. Dan akhir sekali, norma budaya yang merangkumi sebuah benda dari penggunaan gelaran yang betul sampailah ke cara kita mengawal emosi. Baik, dah cukup teori. Sekarang kita masuk bahagian praktikal pula. Macam mana sebenarnya kita nak amalkan kesantunan ni? Sebenarnya, kita semua dah pun buat, selalunya tanpa kita sedar pun. Contohnya, kita selalu guna bahasa kiasan dan peribahasa untuk sampaikan sesuatu secara halus. Kadang-kadang, kita guna bahasa terbalik yang maksudnya berlawanan dengan apa yang kita cakap. Macam bila kawan kita lambat, kita cakap, "Amboi, awal sampai." Itu dia. Dan yang paling asas, tentulah penggunaan gelaran sapaan macam tuan, puan, datuk. Ini cara paling mudah nak tunjuk hormat. Berbalik pada konsep air muka tadi, ada 4 cara kita uruskan dia. Pertama, menjaga. Ini macam main defensif, kita hormat orang lain supaya tak timbul konflik. Kedua, tuntutan. Ini pula bila kita nak pertahankan hak kita tapi dengan cara yang tak memalukan orang lain. Ketiga, beri muka. Ini proaktif, kita sokong pendapat orang untuk jaga maruah dia. Dan akhir sekali, baik pulih. Bila dah berlaku konflik, inilah masanya untuk perbetulkan keadaan. Tapi, ada satu perkara penting yang kita kena tahu. Bukan semua kesantunan tu sama. Sebenarnya, ada 2 kategori utama yang kita perlu bezakan. Visual ni dah tunjuk dengan jelas. Di satu belah, kita ada kesantunan asas dan di sebelah lagi, kita ada kesantunan berkendala. Apa beza dua ni? Okey, bayangkan macam ni. Kesantunan asas tu macam adab minimum harian. Contohnya cakap terima kasih atau minta maaf. Ia universal, tak kira status atau situasi. Manakala, kesantunan berkendala pula lebih kompleks. Ia bergantung pada situasi dan hubungan kita dengan orang tu. Contoh terbaik, cara seorang guru menegur pelajar. Ia memerlukan lebih banyak pertimbangan berbanding sekadar cakap terima kasih kan? Baik, sekarang kita sampai ke soalan yang paling penting. Kenapa semua ni sangat-sangat relevan, terutamanya dalam dunia kita hari ni?
Kalau kita tengok dalam konteks pendidikan, peranannya sangat besar. Bahasa yang santun boleh ubah sebuah bilik darjah daripada tempat yang menakutkan kepada satu ruang yang selamat untuk berbincang. Bila pelajar rasa selamat nak bertanya dan bagi pendapat, di situlah pembelajaran yang sebenar-benarnya akan berlaku. Cuba dengar beza antara dua ayat ni. Awak semua bising. Ayat ni macam membina tembok. Ia terus mewujudkan konfrontasi. Tapi, baik, kita fokus semula. Ayat ni pula macam satu jemputan. Ia mengajak semua orang untuk kembali ke matlamat yang sama. Niat mungkin sama, nak kelas senyap. Tapi kesan dia macam langit dengan bumi. Tapi jom kita realistik. Nak amalkan kesantunan ni ada cabarannya. Zaman sekarang ni ada isu bahasa rojak, pengaruh budaya luar dan yang paling besar, media sosial. Kebebasan bersuara tu memang bagus, tapi kadang-kadang adab entah ke mana. Bila kita di sebalik skrin, senang sangat kita lupa yang kita tengah berhubung dengan manusia sebenar yang ada air muka untuk dijaga. Jadi, ini persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Dalam dunia digital yang serba laju dan kadang-kadang tak bertapis ni, adakah kesantunan berbahasa ni dah jadi sesuatu yang lapuk dan semakin terhakis? Ataupun, dalam dunia yang semakin bising ni, adakah ia sebenarnya menjadi lebih penting, lebih kritikal daripada dulu sebagai jambatan yang kita perlukan untuk betul-betul faham antara satu sama lain? Apa pendapat anda?